kata dah apocalypse sebab ada alien daripada kat luar sana tiba-tiba landing kat planet Earth. So nak makan kita orang macam ayam. Tak, dia dah makan dah. Banyak humanity semua dah kena makan. Yelah 6 bulan je nak makan semua humanity. pretty much dia, dunia macam biasa ni tiba-tiba kena invade dalam beberapa bulan je kan. Bulan je. Bulan kena invade. Tapi alien ni decided nak hidup macam manusia biasa. Pergi sekolah, pergi kerja. Dia suka Earthling-nya culture. This title start dekat dalam bilik. Macam like nama setting. Typical Japanese bunyi alarm setting. Boleh bangun alien. Okay, interesting. Sampailah dia buka pintu. So kita follow alien ni dengan dia punya kawan Perempuan comel. Sador gila. Kawan perempuan comel. Comel yang sador. Dia before dia keluar dia macam balik lambat sebab dia on duty nak kasi animals makan. Kasi the animal duty. Kat sekolah tak ada 2 ekor ayam yang dia kena bagi makan. Lepas tu Lala pergi jumpa tengok ayam apa tau. Manusia pakai topeng ayam. Satu budak lelaki, satu budak Macam kostum. Macam kostum budak sekolah. Macam yang kepala ayam besar comel bulat tu. Tapi still boleh nampak muka manusia. Tapi alien tu tak recognize. Betul. Dia rasa bukan. Because yang 2 ekor ni dia dah lah pakai benda Scott punya helmet dengan nampak macam ayam tu. Lepas tu jalan dia menyaman jadi ayam. Alien ni ayam. If you act like ayam, rupa Bunyi macam ayam. Bunyi macam ayam. Kau ayam. Aku dah cakap cerita ni crack sial.